Mereka selalu orang tua cakap sama saya, ayah, CM, kita dah tua, tak orang ingat sama kita. Selalu ini main-main dalam minda saya. Saya cakap, kalau boleh ada peluang, kita nak bagi satu keyakinan sama warga Mas bahawa orang lain boleh lupa, tetapi selagi ada di Pulau Pinang, kerajaan negeri Pulau Pinang tak akan lupa sama anda. Yang penting ialah keikhlasan. Ini keikhlasan daripada kerajaan negeri. Kita nak ingat, tiap-tiap tahun orang tua pergi angkat, gembira tau. Bukan kerana wang, gembira kerana orang masih ingat sama dia. My father. 9 days short of his 89th birthday, so his first anniversary is on April the 15th. So it was Raymond Lau Si Hai. almost a year. Almost a year, yeah. Almost a year. So it's almost a year, and when you get a check for his death, you have Relief, and then overwhelming emotions, and also Rohaya probably binti also, Abdul Majid. I would say, his contributions to the state also. He was a reporter for actually Straits Echo and also for Star as well, and also New Straits Times. Oh, I see. Yeah. So he has led a very interesting life. Right? Yes. And when he was aware of the 100 ringgit, did he apply for that? He applied for that, but he applied for that. He got it for the first year, and then he passed away after that. Yeah, after. But he was aware, and how was he when he heard about this? I think he says that he felt that the state government actually valued his contributions, and he's very happy that at his old age he gets something back. It's a touch, a human touch that people remember something. Yes. Untuk menghargai yang 100 ringgit, kita hargai sumbangan warga Mas, hargai sumbangan mereka kepada negeri dan juga masyarakat. Tapi untuk 1000 ringgit ialah menghargai tuan-tuan puan-puan sendiri kerana masih menjaga orang tua, dan itu yang kita mahu lihat. Kerana sebagai sebuah masyarakat penyayang, saya rasa hanya boleh wujud kalau ia mula dari keluarga. Dan kalau keluarga boleh jaga sama orang tua, saya rasa kita masyarakat ini penuh dengan kasih sayang. Dan ini adalah satu tanda terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana jaga sama orang tua sehingga mereka pergi. Terima kasih kepada semua. 社会，他贡献社会，然后拿一个回报。他just 2 months. So when Neo Siu Hiu. there is such a thing, how does he feel about it? When he go and sign the letter, how does he feel? 一本是政府人嘛。哦，一种政府人啊。他是讲师嘛，就是因为我们对社会这样的回报是应该的，这就是我们人民的钱嘛，在发给他服务了社会这么久嘛，40多年。Teo Ho Sing. Ini ambil cek untuk siapa? Itu ibu saya lah. Ibu lah. Dah meninggal lama? Dah meninggal lah. Bila meninggal? Last year bulan 4. Bulan 4 lah. Jadi semasa ibu buat pendaftaran ni, ibu rasa macam mana punya perasaan? Sama ada kerajaan betul ke, cakap betul ke, dapat beri wang ke, macam mana perasaan masa dia? Macam mana cik? Bila dia buat pendaftaran, jadi apa yang dia rasa masa tu lah? Masa tu dia tak rasa apa lah, dia rasa happy lah. Happy. Sebab apa dia happy? Sebab saya tak tahu, sebab yang tu dia datang di perasaan dia lah. Sebab dia orang kata kerajaan negeri nak bagi wang. Cuma masa wang RM100 tu dia rasa seronok lah, dia pergilah. Dipersilakan cium Jadi masa yang nak ambil RM1,000 ni dia tak ada lagi dah. Jadi masa dia register tu dia tahulah bila dia meninggal, jadi dia kena bubur nama seorang lah. Jadi ada berapa adik-beradik? Saya tiga. Saya yang paling kecil sekali lah. Jadi saya yang memelihara ibu saya lah. Jadi
perasaan Encik hari ni pula macam mana? Sebab ibu dah meninggal, dah lama juga. Jadi bila kita ambil tu rasa emosi tu macam mana? Rasa terharu lah. Saya dapat ini pun rasa macam terima kasih banyak kepada diri dan saya terharu. Okey, tak payah. Feeling now. Okay, because I was taking care of him. Seterusnya bagi kandungan sering terima. When he was around, when he registered, how does he feel when there is such a program? Yeah, he was happy about it. Did he say anything about signing up at that time? Yeah, he went to sign up in the morning and all that, and he told us that it's a good thing. Fatimah And binti Wahid. your mother is still around? Yeah, my mom is. So she is also over 16? Yeah.